Dah agak lama kami tak upload apa-apa video. Kerja harian memang betul-betul padat sejak kebelakangan ni. Terima kasih sebab masih setia dengan channel ni walaupun dah lama senyap. Jom kita sambung cerita. Untuk short trip vlog kami kali ni, kami nak pergi ke arah Sek. Dalam duk sibuk-sibuk lately ni, kami spend sikit masa untuk keluar. Sebelum apa-apa, kena isi minyak dulu. Kami singgah isi minyak di Pekan Sek. Sikit fakta tentang Sek. Perkataan Sek ni berasal dari perkataan Arab iaitu Said atau Syekh. Tapi bila dia sebut dalam lorat Petani Kelantan, dia bunyi Sek atau Said. Sek ni kaya dengan keunikan alam semula jadi. Macam empangan muda latar mengkuang, tasik beris dan banyak lagi. Kalau hampa nak tahu, Sek ni bersempadan dengan negara Thailand di bahagian utara. Kegiatan harian penduduk Sek ni adalah sebagai petani, pesawah, penoreh getah, juga dusun buah-buahan. Kami dah sampai kat Hill Lake View Resort. Waktu kami sampai tu, cuaca memang terang-derang. Tak berapa ramai orang time ni. So, senanglah sikit untuk kami park motorhome. Hill Lake View Resort ni terletak di Tasik Beris, Sek Kedah. Dibuka pada tahun 2010. Tasik Beris ni merupakan sebuah tasik buatan manusia. Terbentuk dari hasil pembinaan empangan beris pada 10 Ogos tahun 2000. Jauhnya tasik ni dari Pekan Sek adalah lebih kurang 24 km. Di Hill Lake View Resort ini ada menyediakan 14 buah bilik penginapan dengan harga bermula dari RM99 hingga ke RM240 semalam. Bila hampa mai sini, ada banyak tempat untuk hampa bergambar. Ada lebih kurang 12 tempat menarik yang disediakan. Contohnya di tangga ni. Kat sini pula ada beberapa jenis ayam serama dan taman mini anggur. Tangga ni pula kalau hampa jalan terus, hampa akan pergi ke Summit View.
Bila hampa ada kat atas ni, hampa boleh nampak pemandangan Tasik Breeze yang cantik sangat. Kat sini pula Windy Hammock View. Hampa boleh duduk atas ni sambil layan pemandangan keliling. Satu lagi tempat yang hampa boleh bergambar di Panoramic View.
Terletak indah di tepi tasik, klasik jeti ni menjadikan tarikan utama buat para pengunjung dengan suasana tenang dan latar belakang yang memukau. Tempat ni sering menjadi pilihan untuk bergambar. Bukan sekadar cantik, ramai pasangan pengantin yang pilih jeti ni untuk merakam kenangan cinta mereka. Kalau hampa mai check-in di sini, memang tak akan bosan. Antara aktiviti yang disediakan termasuklah bot pusing tasik, sesuai untuk relax sambil menikmati pemandangan. Nak memancing, bot khas untuk kaki pancing pun ada. Kalau suka cabaran ayak, hampa boleh cuba berkayak dan teroka tasik dengan cara hampa sendiri. Dan itu baru sebahagian. Banyak lagi aktiviti yang menarik menanti hampa kat sini. Kalau hampa nak mai sini, senang je. Hampa ikut jalan Gurun Sik. Jalan dia macam highway, luas, cantik dan selesa. Tak banyak kereta, jadi perjalanan pun tenang dan stress free. Sambil memandu tu, bolehlah layan pemandangan hijau yang menenangkan. Hill Lake View Resort ni adalah pilihan tepat untuk hampa yang inginkan ketenangan, keindahan dan keselesaan. Dengan kemudahan yang lengkap, pemandangan yang memukau dan harga bilik yang mesra poket. Memang tempat ni menjadi tempat yang ideal untuk percutian keluarga dan aktiviti santai bersama yang tersayang. Hampa kena mai sendiri dan rasai pengalaman percutian yang berbaloi di Hill Lake View Resort ni. Tempat yang tenang, cantik dan penuh kenangan. Hari pun dah semakin petang. Dah tiba masa untuk kami siap-siap balik. Terima kasih sebab sudi ikuti travel vlog simple kami kali ni, nah.
Jangan lupa tekan subscribe, like, share dan komen. Mainlah komen sikit bagi semangat kat kami. Jumpa lagi.